Apalah masalah kau ni X-Tab pergi namakan kasut kau macam ni 875319170005-6. Inilah first time aku nak puji kasut trail running buatan China. Kedua, jarang sekali untuk kasut yang tak berapa mahal yang mampu beli mempunyai design yang kemas dan cantik macam ni. Kalau tak biasa nampak macam biasa-biasa no je, nampak no murah. Yang ni nampak mahal. Pertama yang aku suka pasal kasut ni adalah tapak dia. Untuk julung kali aku dapat kasut trail daripada China yang mempunyai tapak agresif dan juga banyak macam ni. Kalau tak biasa dia bagi sikit je tapak air, takut licin weh. Pada tahap kelembutan span dia pula, bagi aku kira ngam-ngam cedok, tak ada masalah besar, tak terlalu lembut dan tak terlalu kasar. Untuk pendakian gunung, aku rasa, aku ramalkan, mesti sedap. Berbanding kasut China sebelum ni, yang ini bila aku pakai di kawasan bandar, aku tak rasa yang ianya mudah terpelecok. Katakanlah aku dah review 10, 9 rasa mudah terpelecok. Yang ini aku rasa macam melekat weh. Salah satu teknologi yang diletakkan pada tapak kasut ni, aku nak cakap tak erti, korang kena baca sendiri. Tapi teori dia, TPU tu untuk membuatkan kasut ni stabil, tak mudah sangat nak twist. Jadi, ini kita boleh anggarkan yang kalau kaki kau tak ada masalah, kau pandai kontrol, akan menyukarkan lagi untuk kau terpelecok. Bagus tu. Dia claim material dia perbuat daripada material yang durable. Dan bila kita tengok pada jarak dekat dan bagi korang yang memegang, boleh rasa yang material dia agak keras. Dan kalau dikata durable tu, boleh percaya. Cara biasa untuk aku check breathability kasut adalah aku gunakan lampu solo. Yang ini 1000 lumen. Bila aku letak kat belah dalam dan aku on kan, tengok cahaya yang keluar kita boleh nampak sikit je. Itu pun dekat bahagian sini je kan, sikit je. Berarti kedap udara ke apa kau ni. Tak semua benda indah semata-mata. Kasut ni bagi aku ada satu kelemahan, iaitu pada material dia yang ini. Bila kita try, aku tak rasa material dia ni breathable. Buat masa ni, bila aku test pakai di kawasan dalam rumah je, memang aku dapat rasakan yang ianya bukan jenis model yang mudah untuk rasa nak terpelecok. Satu, kemudian daripada suku span dia, memang sangat lembut. Memang dalam spek dia, dia kata water splash resistant. Jadi benda-benda ni boleh kata berkait rapat macam Gore-Tex. Aku secara peribadi tak berapa berkenan untuk penggunaan kasut bergortek-gortek di hutan semenanjung Malaysia ni. Korang macam mana? Okey, tu dia review. So, ini standby untuk kena review masuk dalam hutan. Bagi idea hutan mana aku nak pergi. Dan yang ni aku rasa dah boleh dah ni aku bagi orang.